Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di industri sedenak. Panas berdenting hari ni. Home point updated. So kau boleh tengok dulu The kat current keliling. location is now the home Kat point. Kereta ni panas. Alhamdulillah kita aircon pun problem. So kita fly dulu santai sambil tengok keadaan keliling kita. So ini dia pemandangan tu kereta tim kita lagi satu. Ni kereta aku lah kat sini. Macam ni nampak macam tak fly kan. Kita naik tinggi sikit. Pun nampak macam fly kan. Panas tapi cuaca cantik. Tapi kalau tengok suasana tu, tu dah macam badai lah. Dah mendung macam dah hujan sebelah sana. So aku lepak dulu kat bawah ni. Kita nak fly lidar, drone besar sekejap lagi lidar. Dah bunyi peti pula. Nak hujan dah. Okay, jom kita tengok diorang. Tim kita yang ada di sebelah sana sedang membaca butiran. Kita tengok sekejap. Okay, bagi yang bertanya, drone aku dah crash kan. So ni aku terbang guna drone apa? Ni adalah Hover AS1 Pro Max. Sambil-sambil kita melihat tim kita sedang membuat jerapan datang. Dia ingat bunyi drone tu adalah tawon kata dia. Tu dia. Inilah surveyor kena masuk kawasan semak-semak untuk pick up detail. Hanya nak ambil bucu tu je, bucu pagar macam tu je. Ni kita guna cerapan RTK lah. Itu dia. Okay. Tu mereka dan aku berada di sini lah. Sedang menunggu mereka untuk siap detail dulu. Kemudian baru aku pergi untuk membuat penerbangan lidar. Ni begitu saya tengah persiapkan untuk kerja-kerja penerbangan nanti. So kita kembali ke aku di sini. So drone ni kita boleh sejukkan enjin lah. Jom kita sejukkan enjin jap. Jom. Kita sejukkan sini. Di atas sikit. Betul. Kita sejukkan enjin ni. Kita keluar. Kita bawah sikit. Kita nak sejukkan enjin bawah ni. Nampak tak? Dia punya bahan keluar. Boleh lah. Pas sikit. Tepi. Tepi macam ni. Okey, jadi cukuplah untuk 3 minit berbilog menggunakan hover ni. Sebab kalau audio guna beacon ni kadang-kadang dia tak synchronize sangat. Aku tak tahulah kalau yang update terbaru ni dia okey ke tak. Aku akan tunjukkan pakai drone di enjin kita. Kita wasp. Okey, jom. Aku tahu dah berguru-guru tu macam nak hujan je. Lagi hujan lah. Jadi aku nak landing jap. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih bersama aku di sini. Di Padi Channel. Dan ni adalah drone Hover AS1 Pro Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.